antara Poh Yu Tian hitam menentang Susanto Megarantu. Okey, kat sini Megarantu mainkan pawn ke D4. Kita ada naik F6 kat sini. Seterusnya naik F3, E6, C4 dan D5. Naik C3 seterusnya, bishop ke B4, buat pin kat situ. Ini adalah opening yang biasa. Okey, E3, kosong-kosong, castling oleh hitam. Bishop ke D3 dan C5 kat sini. Kosong-kosong, castling oleh putih dan seterusnya naik ke C6. Ini semua adalah teori yang memang dah banyak kali dimainkan. A3 serang bishop, jadi kat sini bishop terpaksa makan knight di C3. Kita ada pawn B, makan C3 dan seterusnya B6. Buka ruang untuk bishop keluar di sebelah sini. Okey, A4 kat sini dan kita ada bishop ke A6. Seterusnya pawn C makan pawn D5, membuka serangan bishop ke atas bishop di A6. Jadi kat sini bishop terpaksalah makan bishop dulu. Jadi queen makan bishop balik dan barulah queen makan pawn D5 kat situ. Okey, bishop ke A3 kat sini, kita ada rook F ke D8, rook F, E1 dan seterusnya naik ke A5. Kat sini pawn E4 ditolak oleh Susanto dan kita dapat tengok Susanto punya kawalan di petak tengah ni sangat-sangatlah strong buat masa sekarang. Jadi kat sini Poh Yu Tian mainkan queen pergi ke C4, cuba untuk tukar queen. Dan di posisi ini tukar queen macam queen makan queen tak ada masalah. Sebab selepas knight makan queen, putih boleh mainkan pawn D makan pawn C5 kat situ. Dan kat sini kalau pawn makan, bishop akan makan. Jadi bishop tu terpaksa dimakan terlebih dahulu. Kita ada knight makan bishop dan selepas rook makan knight kat sini, pawn B boleh makan C5 dan di posisi macam ni dua-dua pemain tak ada masalah untuk mainlah dengan biasa. No problem kat sini. Tetapi selepas queen ke C4 kat sini, Susanto tak makan queen dan dia larikan queen dia pergi ke E3 dan ini sebenarnya merupakan satu blunder yang besar. Sebab apa blunder? Sebab pawn di A4 ni boleh dimakan secara percuma. Tapi of course tak boleh makan sekarang lah. Sebab apa? Sebab kalau pergi makan sekarang kan, sebagai contoh queen makan terus, kat sini kan ada rook yang sedang menghala ke queen. Jadi bishop boleh angkat makan je pawn ke C5, tak ada masalah sebab rook sedang serang queen. Jadi queen kena lari dan lepas tu bishop pun lari. Kat sini dua-dua pemain sama nilai buah dia. Jadi tak boleh makan terus. Apakah yang Poh Yu Tian buat kat sini? Dia gerakkan knight pergi ke B3 terlebih dahulu, serang rook kat sini. Jadi rook kena lari, rook lari ke D1 dan boleh je nak makan sekarang tapi Poh Yu Tian kata relax dulu. Pawn ni bila-bila boleh makan. Jadi dia cuba untuk rook A ke C8 terlebih dahulu, cuba untuk kukuhkan kawalan petak tengah terlebih dahulu. Okey, kita ada bishop ke B2, barulah kat sini Yu Tian makanlah queen makan pawn A4 dan seterusnya H3, pawn C makan pawn D4, pawn C makan pawn D4 dan kita dapat tengok kat sini Poh Yu Tian bukan sahaja ada satu kelebihan pawn tapi dia juga ada kelebihan dua pas pawn yang telah dicipta kat sini ready untuk pergi naik. Ini merupakan kelebihan yang sangat besar buat masa sekarang, terutama dalam time control rapid macam ni. Okey, baik, kat sini rook C2 dimasukkan terlebih dahulu, cuba untuk kawal 7 rank dan serang bishop. Jadi bishop lari, undur ke A1. Kita ada knight makan bishop, rook makan knight dan kita dapat tengok rook sedang serang queen sambil nak makan pawn di belakang. Jadi queen kena lari ke tempat yang betul, iaitu di D7, sambil lari sambil kawal lah. Okey, kat sini knight ke E5 serang queen, queen lari ke C7 dan kita ada rook ke A3. Rook C8, queen F4 dan kita dapat tengok idea Susanto kat sini adalah untuk cuba serang pawn di F7 ni kalau hitam tak berhati-hati. Kena tengok kat situ Okey. Kat sini Poh Yu Tian kata dia dah lebih buah, kelebihan pun dah banyak, jadi dia nak tukar buah, dia pergi rook ke C1, cuba untuk tukar rook. Susanto tak nak, dia gerakkan rook ke A1, tapi kat sini boleh makan jugalah. Rook makan A1, rook makan rook dan kita ada pawn ke H6 kat sini. King H2, naik ke E8, rook A1, A5, rook B1, A4
Dan ini sebenarnya merupakan satu blunder kecil. Nasib baik kecil. Nasib baik kecil. Tapi cuba korang fikir apakah gerakan terbaik yang putih boleh lakukan kat sini. Silakan. Untuk yang tak tahu, SEA Games 2025 dekat Thailand ni, dua tim kita, tim wanita dan juga tim lelaki sebenarnya masuk semifinal. Tapi tim perempuan tewas di semifinal dan masuk penentuan pingat gangsa. Manakala tim lelaki menang dan akan ke final pada pukul 3 petang sekejap sahaja lagi. Okey, untuk yang nak tengok final, link saya ada bagi di post YouTube ataupun post social media STS Academy. Jadi boleh copy je dan paste, boleh layan. Alright? Okey, apakah jawapannya kat sini? Ya, rook makan pawn B6, sacrifice rook telah dibuat oleh GM Susanto. Ini move yang sangat bagus. Sebab apa? Sebab kat sini, kalau queen makan rook ni, ini membenarkan queen untuk makan pawn F7 sebab queen dah tak kawal kan. Jadi kalau queen makan pawn F7 kat sini, ada draw. Ada seri yang boleh dicari oleh putih. Sebagai contoh, king larilah ke mana-mana. Tak kisah. King lari H7 ke, dia akan sentiasa ada check. Macam kat sini sentiasa boleh pergi check. Kalau king lari ke H8 sekalipun sama juga. Boleh menggunakan knight pula. Dan king larilah ke mana-mana, knight akan sentiasa boleh check. Dan akan terjadi draw, terjadi seri. Itu Poh Yew Tian tak nak. Sebab apa? Sebab dia sekarang sedang leading, sedang ada kelebihan yang banyak. Okey, jadi kat sini, dia tak makanlah rook tu. Dia mainkan pawn ke F6. Tolak pawn, serang knight. Kat sini, putih pun kena berhati-hati. Memang knight dia kena serang, tapi dia tak boleh lari tempat yang salah. Sebab kalau salah, queen belakang tu pula kena makan free. Jadi, kalau dia lari knight dia ke tempat yang mengawal queen, pun tak betul lah sebab ini blunder, rook free dan tak ada check yang boleh dibuat. Memang hitam menang dengan senang. Jadi kat sini Susanto mainkan rook pergi ke C6 terlebih dahulu, serang queen. Queen lari dan kita ada rook makan rook. Queen makan rook, barulah knight lari ke D3. Okey, queen C4 kat sini, serang pawn dan Susanto cuba untuk main aktif sebab sekarang ni dia hampir nak kalah. Jadi dia queen ke B8 cuba untuk serang macam ni. Tapi inilah apa yang dimahukan oleh Poh Yew Tian sebab dia boleh mainkan queen ke C7. Kita tengok ada check, ada serang queen. Jadi queen terpaksa makan queen, knight makan queen dan kita dapat tengok ini pawn sudah menang. Yahoo! Okey, macam mana nak buat? Senang saja. Knight pergi ke B4 kat sini dan tolak je lah pawn A3. Knight masuk ke A2 dan kita dapat tengok knight ni akan dikunci, terpaksa berada dekat sini selama-lamanya. Kalau dia pergi melancong ke tempat lain, memang pawn akan tolak jadi queen. Okey, kat sini king F7, king G3 dan kita ada knight ke B5, serang pawn yang sorang-sorang kat sini. King terlalu jauh, tak sempat nak tolong pawn tu. Pawn tolak ke depan, D5, pawn makan pawn, pawn makan pawn dan knight C7 serang pawn. Tengok pawn ni sedang diserang, dia sedang menangis keseorangan dan memang tak ada siapa yang boleh tolong. Okey, king G4 kat sini, Poh Yew Tian tak terus makan. Okay, dia tengok, oh mungkin ada bahaya. Dia tak nak apa-apa berlaku. Dia tolak dulu pawn J6. Tengok macam mana seorang master main. Okay, H4 kat sini. Dia check dulu H5. King lari dan kita ada barulah king makan pawn kat situ. F3, king cuba untuk masuk dan pergi bantu pas pawn dia kat sini. Okay. Susanto cuba lagi. Tetapi sebenarnya ini semua sudah terlambat lah. Okay. Knight D4. King E4 kat sini, serang knight, king kawal, king E3, king masuk lagi kat situ, king E4 dan seterusnya knight ke E2, F4 kat sini, terbagi satu pawn, makan sahaja. Okay, F5 dan kat sini nak makan pun boleh tapi Poh Yew Tian mainkan knight pergi ke G4, serang macam ni, king lari, makan dengan knight, king makan pawn dan knight check, king lari, knight check lagi, king lari dan kita ada knight sampai ke B4 kat sini, cuba untuk makan knight. Knight lari, king masuk ke C3, H5, cuba lagi kat situ, pawn makan pawn, king makan, king lari kat sini, pergi B2 nak makan knight dan selepas knight lari, A2, GM Susanto menyerah kalah dan GM Poh Yew Tian berjaya mendapat draw menentang GM Novendra Priasmoro dan seterusnya Malaysia menang tipis ke atas Indonesia 3 berbalas 2.5 markah.